Adakah Aiman dan Rif akan jatuh cinta ataupun terus lari nak bubar? Ambil darahnya Najla. Okay guys, welcome back to my YouTube channel, Gadis Ayu yang bisa berkokok. Kenapa ayam aku jadi macam tu? Sekali lagi ya. Aina gadis ayu yang bisa berkokoh. Friendship kita sentiasa di hati. Bersama Aina rasa bahagia. Oh Aina, oh Jenai, supporter setia. By the way, ini after konten ni settle baru aku sempat buat intro. So, untuk konten kali ni korang tengok tangan saya merah. Kalau korang nak tahu kenapa tangan saya merah, korang kena tengok saya dan Najla nak pergi cari apa dan kita orang nak jadi apa untuk konten apa dekat konten Abel. So, korang jangan lupa stay tune sebab sekejap lagi footage ni akan berpindah terus ke location saya dengan Najla mencari sesuatu. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita pergi ke sana. Let's go. Yeah. Okay guys, kita orang dekat kedai baju kostum. Kenapa korang bulan puasa celebrate? Bukan celebrate. Kita orang ada ni Konten transformasi hantu. Oh, you want Sebab tu buat bulan puasa supaya tak ada hantu. faham? So you want nurse eh? I ada hantu nurse, I ada. Wow, banyaknya kostum sini, Masya Allah. Selain daripada hantu nurse, cepat bagi option. Okay, Apa lagi? Ada idea tak? Hantu apa yang seram? Oh, you nak yang seram eh? ada tak? Bagi idea serang-serang gini. Korang sekarang Najla tengah cari baju dia. Next baru kita cari baju saya guys. So Najla tengah cari, dia tengah tak tahu nak jadi hantu apa guys. Saya tak tahu saya entah apa. Abang ni suggest Najla jadi hantu bright. Muka biru. Yang muka biru tu. Ataupun Najla nak jadi Pontianak, dia tak tahu lagi. Pontianak ni Sherina. Oh, dah ada orang ambil lah. Ada orang ambil. Then ambil witch. Which? Anissa dulu pernah jadi witch. Dia buat makeup sebelah cantik, sebelah seram. Oh ya. Tapi witch pakai baju ni. Baju Adam Family yang bini dia tu. wait. Baju ni memang cantik kan? Taklah baju pengabdi setan ni, pengantin hantu tu. Macam mana? Cuba tunjuk gambar. Wait. Kau ambil rambut ni, lepas tu letak zip ke atas. Jadi kan? Ambil kau. Najla siap dapat demo. Oh. Letak lah. Takut lah. Adakah Najla culture shock? Abang baru pakai aku dah takut dah. Tapi ni kau letak veil lah. Aku tak pernah buat tu semua masih hantu. Aku takut Najla culture shock guys. Aku Main dari Kedah, main sini buka kena jadi tudung. hantu. Kena free hair. Dia pakai rambut luar tudung. Kau nak jadi. Ya, tapi kau memang kena pakai ni. Cuba you sarung baju tu je. Sarang babe. Mai pegang you punya phone. Oh, food. Cuba sarung baju tu je. Dia main-main Najla ada ni choreographer kat sini. Sabar je. Dia ada instructor. What hantu should I be? Adakah Rif Pakai akan daripada takut? bawah ke? Boleh. Cuba tengok dia di belakang ada zip tak? Oh, Kau tak ada pernah zip. pakai baju eh? Tak. Tak reti lah. Adakah Aiman dan Rif akan jatuh cinta ataupun terus lari nak bubar lepas tengok kita jadi hantu? Ya weh, takut aku. So kita kena stay tune sampailah. Tapi sumpah hantu Aina aku. Apa kita tak tahu dapat ke tak bajunya? Ya. Guys, Najla dah Ya, start tunjuk rambut. Weh, takut weh dari belakang, sumpah. Sebab dari belakang kau dapat besar. Aina, aku takut. Takut dia Okay. nak jadi hantu. Okey tak. Veil ni yang... Boleh, tu yang sama ada. Okay, veil pun boleh. Sikit lagi. Abang, saya nak tutup muka. Dia cakap, Biar aku macam free hair lah nak. weh, Kan, sumpah. Annabelle, serius. Ada Annabelle. Sumpah dia boleh jadi Dia juga. Annabelle. Annabelle. Sebab pipi dia Kau macam mimpi ada kau? tu. Saya tak tipu. Comel gila. Betul, kau jadi Annabelle. Sumpah kau comel, hantu comel. Tapi makeup kena Jenangku.
Find my mother. Find my mother. I'm your mama. Okay guys, Najla macam dah mula selesa jadi hantu. Takut gila kau dari belakang, sumpah Najla. Ya ke? Najla, takut. Okay guys, saya nak try pakai sekejap. Bagi. A few moments later. Okay guys, saya dah sarung baju. Sekejap. Boleh mandi ke kak? Saya tengah cari mak saya tak jumpa lagi. Sikat rambut dulu kak. Pediam rambut terpacak tu kak. Kan? Kosot lah. Okay, tengok ni guys. Okay korang, so saya rasa kita orang dah buat decision untuk pakai yang ni. And Najla jadi Kak Ponti. Kak Ponti pengantin kena tinggal. Yes. Okay, so kita jumpa dekat esok lah, masa kita nak make up Kenapa cukup leher lah, ya Allah. Astaghfirullahaladzim Najla. Okay korang, Tak, kita ni jumpa esok. Bye-bye. Okay guys, so saya dan Najla, we dah berjaya dapatkan baju. Tengok Najla, effort tau Man. Najla nak mengorat kau. Dia nak tengok kau sudi tak terima dia kalau dia dalam keadaan macam kena tinggal. Sama juga dengan kau Riva Iwafa. Selama ni yang kau kejar-kejar mukanya foundation shade 02, 01. Besok kau tunggu. Mungkin shade-nya shade negatif 3. Kita tak tahu. Okay, so Najla dah, saya dah. Kita akan transition pergi ke pagi nak make up tu. Mungkin dah siap make up ke, tengoklah keadaan kita orang punya penutupan aurat macam mana esok. Lepas cari kostum, kita tengok tarian naga. Tarian naga. Tu tinggi gila, tu jatuh. Bye Aiman dengan Rif. Tak boleh ikut kita orang tengok tarian naga. Bye. Hey. Yeah, kita nak pergi mana ni Kita nak Ana? cari baju lah. Cari baju? Tadi bukan nak cari baju ke? Kita cari bahan makan. Oh, makan. Jom. Guys, saya dari hari tu teringin nak bawa Najla pergi mi tarik ni. Sebab dia kan orang Kedah. Jadi Ya. dia tak pernah pergi makan lagi ni mi tarik kat Tak- Kuala Lumpur ni. Tak pernah lah. Makan mi tarik sedap betul tak? Oh. Buatnya. Okay, korang alang-alang tu kan kita selit dalam konten ni. Sebenarnya konten ni saya rasa dia ibarat collab macam Irif collab dengan Aimala. Alang-alang. Alang-alang. Yo. Kau nak makan. First time nak ajak makan mi tarik. Ya. Sedap ke nak? Confirm? Try dulu. Oh, try dulu. Kita tekak masing-masing Mana lah. tahu makan. Kau rasa makan rasa apa? Makan rasa apa? Rasa mi tarik. Kalau aku rasa bila makan tu aku rasa macam cinta dekat Rif. Oh my god guys. Sekejap. Okay, tak apa. Ni bukan jadi nyamuk. Ni Najah kena tolong brush. belalang. Belalang. Kali ni belalang. Kalau ada Rif, Najah jadi nyamuk. Okay guys, kita nak makan. Nanti tunjuk makanan sikit-sikit. Lepas tu kita sambung tujuan dia esok sebenarnya. Kenapa ni blushing tak? Dah. Dengar dia dulu seorang-seorang. Aku perasan makin lama muka kau makin Adidas dengan Aiman. Aina, kau ni kan, kau jangan Muka kau nampak lagi macam Aiman tau. Itu dulu, dia bila partner, tiba-tiba muka kau akan iras dengan partner kau. Kau bukan mana betul lah. Kau boleh Rif sikit-sikit Ana. Dia mesti nak ada Rif. Dia tak Rif suami orang. Rif. Okay. Tapi nak tolong jangan jadi pervert macam Rif tau. Astaghfirullahaladzim. Sebenarnya kita dah standby dah. Sini Rif, sini Aiman. Tapi dia orang tengah main bola. So kita orang dating sampai sendiri je. Betul. Anggap je ni collab Irif Aimala. Okay guys. Bye. Bye. Tadi kita dah buat transition tu sekali 1, 2, 3. Okay guys, saya tengah ikat sekarang ni. Mulut saya tak boleh gerak. Nanti kita sambung konten ni bila dah siap. Okay. Bye. Okay guys, so saya dah siap. Ni Najla. Kita orang dah siap. Sekarang kita orang tinggal nak terbang pergi office. Ya Allah Najla. Kau cakap komen siapa lagi
Lagi cantik ke muka cantik ni? Muka cantik. Siapa lagi seram? Aku cakap. Jatuh. So, saya dah siap transformasi. Sekarang ni, saya nak pergi cari Rif dan tengok. Takut ke? Tak takut. Okay, sekarang ni saya akan panggil Rif guna ketukan kuku je. 3, 4. Tak bunyi guys sekali lagi. Okay lah, dengar ni guys. Berani dia tak masuk. Oh, dah boleh masuk ke? Masuklah Rif. Kenapa kau tak masuk? Kenapa kau tak masuk? Aku korbankan nyawa aku untuk kau. Itu Mana? agak ini pasnya. Oh, that one. I cannot laugh. Okay. Don't make me laugh. Dah lah, okay, aku tak. Tak. Sebab dia serius lah. Tadi aku dengar cerita kau dah menari berdasar dengan Badaruna. Tak fikir pasal perasaan aku pun. Pada rumah tu, dengan kau tak different ni. Dua-dua sama. What? Satu-satunya kali. Jangan gelak, nak koyak. Aku nak simpan sampai esok. Esok. Aduh, mata aku sakit. Tiap. Berapa panjang mini love dia? Dia dah jadi B dulu lah. Dia jadi B. Dia jadi B tu aku tahu. Okay, Rin. Okay. Kau kan tahu kan? Kau tak tahu kat jadi hantu apa. Kau rasa, kau expect tak aku macam ni hari ni? Tak, aku tak expect. Kau expect Aku expect dia lebih macam kau lah. Kau rasa kau akan jadi apa, hantu-hantu apa macam balak ke. Pasal tak muka aku panjang. Tak, bukan. Sebab balak kan tinggi. Kau tinggi ke? So aku expect kau jadi balak. Aku tak suka tinggi lah. Tak setinggi cinta aku dekat kau. Oh my god. Okay lah, tak apalah Rif. Tapi sebelum tu Rif appreciate apa yang Aina bagi kat Rif. Bagi apa aku bagi ni tak konten update aku tu kau? Kau tak apa? Tapi tak apa, walaupun tak update, tak apa. Aku ada hadiah juga untuk kau. Okay, kau tunggu sini sekejap. Duit Aku ke? nak, tak. Okay. Aku tak cukup mampu lagi. Sekejap, tak apa. Kau rasa apa dia bagi kau hadiah? Aku rasa dia bagi aku 7 tulang jantung nyamuk. Tapi kalau tengok, dia tu taklah se-effort mana, biasa je. Tujuan aku datang sini untuk balas dendam dekat dia. Kenapa? Apa dia buat dengan kau? Dia telah mencuri Curi apa? hati aku. Nampak tak? Man with no Aina. Aina dah readykan dengan hadiah yang Rif nak bagi. Badaruna. Ada cukup bermakna dan akan membantu Aina, Badaruna in future. Jadi, tutup kan? Buka. Ini akan bantu Badaruna daripada kuku panjang tu. Lepas ni, kuku pendek sikit. Kuku kaki. Tak masalah ni. Ini okey. Mari potong sekarang. Tak nak lah terlibat ni. Ha? Tak nak, tak boleh lagi lah. Tu biar je, tu bagi aku. Sekarang ni rate 10 keseraman aku. 10/10. Okay, disebabkan kau dah bayar petik buku. Seram aku tengok. Sebenarnya aku nak cari Aina. Kau ni. Siapa kau? Wih, Oh, gaduh pula.
One, two, three. Tadi kau ramen ke nak? Ya. Kami buat resepi Khairul Amin. Sampai dah tak larat dah. Dia orang yang aku ceritakan kepada kau. No. Dia yang Ya, kau apa sih? semua ada. Ambil apa hati kau? Hatiku, hartaku, cintaku. Najla. Ambil darahnya, Najla. Ambil darahnya. Aina, Baca Luna. sabar. Di situ. Ayolah kita Najla. Lipas! Kau Selain hantu, ada lagi benda yang lagi takut kau tahu tak? kau ketawa-ketawa nanti gaduh lagi. Bye, Hana. Bye, Hana. Oh, itu mantap ah. Mak kan? Mak. Mak masuklah sekejap. Mak. Sampai hati mak Kia tak tengok Mak, tak tengok Mak. Mak betul-betul takut ke mak saya saja je? Betul. Cuba mak rate per 10. 10. Okey. Ana challenge Mak pandang muka Ana 2 saat. Satu. Dua. Okay guys, saya tak larat lah nak sambung konten ni lama-lama. Rasa rimas. Muka dah rasa tak boleh tahan. Tangan dah rasa macam memang betul-betul aku nak cakar muka orang. Saya dengan Najla, kita orang rasa kita orang dah give up. Tak sempat nak masukkan Aiman dalam konten sebab mungkin Aiman terlalu takut dengan kita. So nampaknya kan korang rasa tak Rif tak balik. So maksudnya Rif terima aku walaupun muka macam ni, tapi Aiman terima aku juga. Dia cakap dia lagi suka macam ni daripada make up normal kita. kau perasan tak tu macam penghinaan. Kau tak sedar kan? Aku tengah gelak tau. Aku tengah gelak. Aku husnuzon lah. So mungkin kalau make up normal okey, jom kita balik lah. Aku nak sabut lah jadi hantu. Aku nak kembali ke normal hidup aku balik. Okay. Walau genggamannya kuat, tapi bukan milik kita. Beroleh keredaannya. Muka buruk tapi suara masih sedap, alhamdulillah. Okey lah, saya nak pergi outro dengan kita nak pergi outro dengan Bye. Tolonglah. Bye. Kita ada Daus Bajo kat sini. Hai. Kau expect tak aku seram? Kau macam bau bau kau. Kau expect tak tadi aku orang yang terakhir keluar? Aku dah expect dah. Sebab korang, aku tahu memang korang all out. Aku tadi paling tak sabar nak tengok reaction kau, reaction Rif, reaction Datuk. Tolonglah buat kamu Sebab kita kan Terlalu aku, reaction jangan. sebab biasanya kalau macam kawan kita kat depan mesti kita macam dia buat apa. Daun siapa tinggi dah macam So kita ada Datuk. daun so sweet. Datuk cuba rate Aina dengan Najla punya hantu. Ya, Datuk. Korang effort, no doubt. Aku rate 10 ke 10. Wah, thank you Datuk. Aku tak balik lagi, aku tunggu korang tau. Ayo. Datuk Okay. nak sama sekali. Aina lagi outro dengan Rif jap. Go, kita boyfriend kan? What? Ada lori, ada bas, Rif. Okay lah guys. Rif, kau rasa tak bila aku pegang kamera ada kuku aku masuk? Tu apa lagi kita kuku Rif tu kau. Dia aku kan. Okay. Okay, so itu saja konten saya pada hari ni. Saya tak boleh buat konten ni dari awal dengan Rif sebab nanti tak surprise. Oh, surprise. Okay lah korang, so itu saja konten saya. Saya Saya Aina. Saya Badaruna. Okay. Saya Badaruna. Saya Rif, Tamura. tapi seram.
Hai.